bersama saya Aim Razak Dan saya Nizam Jentik-Jentik. dan kami Aim Razak dan Nizam Jentik-Jentik. Apapun dalam pertandingan mencari Ramli ni, macam kau tahu lagu P. Ramli? Aku tahu lagu Jeritan Batinku. Cantik. Cuba. Dengar. Tajuk lagu Jeritan Batinku, kau tak payah jerit. Kau kenapa ni? Alah. Alah. Hilang. Kalau hilang kena buat Pengumuman. silakan. Kau ingat dalam flight ke? Siapa ada hilang anak? Acik ada nampak saya? Awak. Nampak? Acik ada nampak bapak saya? Bapak? Tak. Maksudnya siapa yang hilang? Siapa yang hilang? Betul lah pula. Adik hilang kat mana? Kampung sebelah. Kampung sebelah kenapa cik bapak kat sini? Kata sini macam Ramli. Bapak siapa nama? Ramli. Alah. Nak hadiah? Nak. Nak hadiah. Hipokrit budak. Kalau dapat jawab kuis ni, kita bagi hadiah. Okey, cuba teka. Lagu apa ni? Teka, tajuk lagu. Dua toyol masuk surau. Jawapannya. Aceh, buka pintu. Saudara? Dah ready nak nyanyi? Ya, sudah. Lagu apa? Tunggu sekejap. Tunggu okey. sekejap. Cantik. Silakan. Saudara, bila nak masuk? Tajuk lagu apa? Tunggu sekejap. Tunggulah sekejap. Kau nyanyi lagu lain, nyanyi lagu bunyi gitar. Yang ni betul. Jap. Bila nak masuk? Tadi tajuknya lagu apa? Bunyi gitar. Ini bunyi apa? Bunyi gitar. Dah tu? Kita nak cari orang nyanyi lagu P. Ramli, lagu P. Ramli. Sereti. Lagu apa? Oh, mencecek. Yang kita sini mau berjarapuk tu kan? Siapa? Nyanyilah. Oh, Manchester United. Inter Roma, Embolo, Ancelotti, ai macam Diam. Kenapa? Itu sedap. Bukan Azab, sakit hati. Sabar. Anak siapa tu? Anak siapa? Sabar. Engkau MU ke? Aku MU lah. Kalau MU salam lah. Salam apa tu? Salam takziah. Nak cari masalah dengan aku. Kita teruskan. Kita teruskan dengan Ramli seterusnya. Tiba langkahku terhenti. Kita mencari Ramli. Bukan mencari Datuk. Tok, alang-alang dah sampai sini, nyanyilah sikit lagu P. Ramli. Iya. Nak nyanyi kau apa? Tunggu sekejap. Tak payah. Buang masa. Bunyi gitar. Tak payah. Buang masa.